Perkara ini mungkin ramai yang tahu, tetapi mungkin tidak ramai yang bertindak. Ramai orang sudah berdisiplin dalam menyimpan duit dan berjaya mengumpul simpanan tunai yang semakin bertambah dari semasa ke semasa. Ini adalah satu tabiat kewangan yang sangat baik, namun begitu, simpanan tersebut masih belum lengkap jika hanya bergantung kepada wang tunai semata-mata. Menurut pakar kewangan Azizi Ali, sekurang-kurangnya 10% daripada simpanan wajar dialihkan kepada emas sebagai insurans kewangan. Emas berfungsi melindungi nilai kekayaan daripada kesan inflasi dan ketidaktentuan ekonomi. Dengan adanya simpanan emas, kewangan menjadi lebih seimbang dan kukuh. Oleh itu, bagi yang sudah mahir menyimpan duit, langkah seterusnya adalah melengkapkan simpanan dengan emas dalam portfolio kewangan anda. Semoga perkongsian saya ini bermanfaat. Boleh like, komen, follow dan share. Sekiranya tuan-puan berminat untuk membuka tabungan emas bersama Public Gold ataupun ada sebarang persoalan, boleh berhubung dengan saya. InsyaAllah saya akan bimbing sebaiknya.